Hari ini kita telah mengadakan perbincangan di antara parti-parti politik, NGO-NGO, orang-orang persorangan dan sebulat suara bersetuju untuk mengadakan himpunan bagi membantah kenaikan harga. Allahu Akbar mulut. Aku sebagai salah seorang rakyat Kelantan malu ni. Ada orang tua ditambah pula dia ni merupakan salah seorang pemimpin parti politik, bekas ahli parlimen. Tapi mulut tu Allah, malu gak sikit kau budak-budak. Kita boleh ya nak protes, nak marah kepada kerajaan, tidak bersetuju dengan kerajaan. Tetapi tunjuklah sikap contoh hak molek-molek sikit. Dia duduk maki, kata kongsi-kongsi tu. Langsung tidak mencerminkan yang mana mu tu seorang yang berakhlak mulia. Ditambah pula, aku tengok Ibrahim Ali ni dia sekarang ni mesra bersama dengan pemimpin PAS. Mu tak malu kau? Gaya politik macam ni kau mu nak bawa, nak tunjuk kepada orang muda. Dan seperti mana kita dengar hak dia royak tu, himpunan membantah kenaikan harga minyak pada hari ni tu. Jangan lupa tu kepada budak-budak Walaung, geng-geng Walaung Perikatan Nasional semua, jangan lupa turun pada petang ni. Tak tahulah berapa orang hak turun ya. Dan aku ada tengok satu posting yang dibuat oleh pemimpin PAS ni, katanya pemuda PAS akan melaksanakan kerahan dan bersama untuk turun dalam himpunan bantah harga minyak di Kuala Lumpur. Jadi ada seruan dah tu daripada geng-geng lebay dia ni. Jadi jangan lupa petang ni pakat turun ramai-ramai, kita tengok berapa orang bersama dengan Ibrahim Ali dan juga geng dia and the gang. Kita tengok, sebab kita tengok hari ni aku cukup-cukup yakin tak ramai pun yang nak jadi tolu, nak membantah kenaikan harga minyak. Nak membantah apa? Membantah, menggoleng kau duduk tidur atas jalan raya sekalipun, harga minyak dia tak akan turun, sebab ini merupakan isu global, bukan isu dalam negara kita saja. Tukar Perdana Menteri bagi kepada Ibrahim Ali sekalipun, dia takkan boleh turun harga minyak tu. Rakyat hari ni semua dah tahu dah, rakyat semua cerdik belakang dah. Tinggal hak segelintir kecil hak serupa Ibrahim Ali dan juga geng-geng Walaung je lah.